Walaupun klinik pergigian Smile dan Syifa ni sedikit jauh daripada rumah, saya kesini dalam 30 ke 40 minit. Tapi Alhamdulillah saya sangat berpuas hati dengan rawatan kat sini. Sebab daripada awal bila kita sampai, staff are welcoming, doctors soft handling dan senang untuk berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Tajul Arus daripada Cyberjaya. Saya baru habis rawatan braces untuk menyusunkan gigi saya yang tidak begitu perfect sebelum ni, dan dah complete dan dah buka braces. Alhamdulillah. Firstly, the main reason kenapa saya membuat rawatan braces adalah kerana gigi saya di bahagian bawah sedikit crowding di bahagian bawah. Jadi bila kita senyum tu kita akan nampak lah, bila kita sembang dengan orang, personally, individually, saya akan rasa macam alamak, gigi tak berapa cantik. Even kat atas pun ada crowding sikit. Dan Alhamdulillah kita dah solve and fix the problem in about 1 to 2 I think in about 2 years. Walaupun klinik pergigian Smile dan Syifa ni sedikit jauh daripada rumah, saya berjaya kesini dalam 30 ke 40 minit. Tapi Alhamdulillah saya sangat berpuas hati dengan rawatan kat sini. Sebab daripada awal bila kita sampai, staff are welcoming, doctors soft handling dan senang untuk berkomunikasi. Okay, jadi kat sini saya sangat menggalakkan sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang ada masalah seperti saya. Kadang-kadang gigi kita okey, tapi mungkin ada sedikit crowding, ataupun kita rasa nak lebih confident dengan gigi kita sendiri. And sebenarnya self-love, kita rasa lebih happy, kita nak appreciate gigi kita lebih. Datanglah ke klinik pergigian Smile and Syifa untuk buat braces, even scaling. Korang boleh datang and find out sendiri apa yang korang boleh buat rawatan kat sini. Okay, Assalamualaikum.